Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cana Yellow Centarum YS yang aku pelihara dah 9 bulan lebih. Kalau korang masih ingat lagi, ini adalah ikan pertama yang aku beli lepas aku dah beberapa tahun pencen. Dan ini perkembangan dia lepas 9 bulan. Cuma dia punya tank masih sama, cuma setup kayu apa semua tu aku dah keluarkan sebab ikan ni dah besar. Ini dah ada satu kaki, lebih kurang lah satu kaki 30 cm macam tu. Dan ikan ni pun sekarang memang sangat-sangat galak. Macam ni lah, bila ulu-ulu tangan macam ni sedap lah buat main dia. Memang dah okey lah ni. Okey, ini gambar masa aku baru letak ikan ni dalam akuarium. Dan ini rupa dia lepas 9 bulan dalam jagaan. Dia punya warna ni sebenarnya dah nampak lah kuning. Cuma lampu ni aku pakai lampu biasa je, lampu Kalimantan tu. Dan dekat, kalau korang perasan dekat sisi atas kepala dia tu ada satu tertanggal hari tu, dia tanduk dekat atas kan, tertanduk kaca atas. Tapi ni dah sembuh lah, dah pulih sepenuhnya. Tunggu nak sisik tu jadi tua je, macam tu lah. Tapi nampak lah bertumpuk atas tu. Daripada segi warna dia sebenarnya aku nampak dah kuning dah ni. Dia punya cabung-cabung dia pun ada yang dah kering. Bahagian atas pun aku tengok dah keluar cabung. Kalau dulu bawah saja, biasalah YS memang susah sikit nak keluarkan cabung yang bahagian atas tu. Kalau bawah dia tu, dekat bawah tu senang, tapi yang atas sangat susah, makan masa lah. Itu YS. Setakat ini okey, aku cuma bagi dia makan pellet yam aquatic dengan ulat roti. Selang-selang lah, kalau ada ulat roti aku bagi ulat roti, macam tu. Kalau tak ada aku bagi pellet. Dia punya corak fin atas itu okey, aku tengok tak hilang. Sampai dah besar 30 cm ni pun masih ada lagi. Cuma fin bawah je lah, tak ada coraknya hilang dengan ekor tu. So ini sebenarnya YS je, bukannya batik tapi adalah juga corak fin atas tu separuh. Okey lah tu, buat saya sedap mata memandang. Aku rasa ikan ni memang aku takkan ni lah, takkan jual, takkan apa. Aku akan pelihara sampai betul-betul besar, sampai betul-betul menjadi. Kalau boleh aku nak keluarkan nak pecahkan lah semua dia punya cabung tu jadi bunga kering. Tapi memang kena sabarlah, makan masa lah. Okey, setakat ini saja video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.